Orang tanya Abang Bat, duk sibuk-sibuk, duk share benda-benda bermanfaat apa semua ni nak buat apa? Bukannya orang hargai pun, kan? Bukannya tinggi sangat view pun, like pun tengok tak apa-apa je. Kenapa yang Abang Bat nak kena buat banyak sangat konten ni? Berbaloi ke? Baik, berbaloi atau tidak, ia bergantung kepada kefahaman kita tentang tujuan hidup dan keperluan hidup. Kita buat benda ni, tuan-tuan dan puan-puan, anda yang sedang menonton, adalah untuk kita sebarkan kebaikan. Kita buat sebab Allah minta kita sebarkan ilmu, mengajar orang benda-benda baik supaya orang menjadi lebih baik. Nabi bimbing dan ajar kita untuk menjadi sebaik-baik manusia, iaitu manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Dengan kata lain, kalau kita nak buat sesuatu, kita nak make sure yang kita buat ni kena dengan setiap perasaan orang untuk dapat redha setiap manusia, sampai kiamat pun kita tak akan berlaku. Jadi apa yang kita kena buat? Satu je, kita kena penuhi apa yang Allah mahukan. Kita memburu redha ilahi. Tak semua benda kita buat semata-mata untuk dapatkan keuntungan duniawi. Tak semua benda kita buat semuanya untuk duit. Sebab banyak lagi benda yang best, yang lebih besar nilainya berbanding dengan harta. Apa? Doakan Abang Bat sihat, kuat, ikhlas untuk terus buat konten yang bermanfaat untuk mereka yang mencari manfaat, bukan yang mencari maksiat.